Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Seperti biasa, hari ni saya berkesempatan sekali lagi pergi lagi ke kedai V-Rider Kajang, Taman Jasmin Kajang. Sebab ada juga yang tak tahu di mana lokasi kedai ni. Okey. So rupanya banyak stok kali ni sampai untuk Zontes 368G. Kali ni saya rasa queue tak panjang lah sebab kilang dah hantar setiap minggu. Banyak rasanya. Ini bagi saya kali ni malah laju lah. Stok untuk 368 kali ni memang sangat laju. 368G. Sebab rasanya lah dimaklumkan bulan 10 ni 368E pun akan masuk dalam 368D. Jadi sebab itulah kilang sekarang ni cepat siapkan tempahan yang dah lama sebenarnya orang booking kan. So Alhamdulillah, saya bersama Zul, kita macam biasalah datang ke V-Rider. So pada hari tu ramai juga yang datang untuk test skuter ni, dan ada juga yang ambil motor baru mereka. Tahniah saya ucapkan pada owner baru. Ini Zana. Okey. Dan ni di antara owner yang baru. Dia orang nak ambil motor petang tadi kan. Dan bagi saya skuter Zontes ni 368G ni memang sekarang ni tengah hangat diperkatakan. Dan ramai yang menunggu queue masing-masing. Dah bila akan sampai, tapi kalau banyak macam ni sekejap je lah kan. Cuba lihat ni. Ni semua dah ada buyer tak ada ready stock. Punyalah banyak. Okey, punyalah banyak. Ramai peminat Zontes kali ni Ini semua nak di-clearkan cepat sebab stok akan datang lagi, nak masuk lagi. Okey. Pihak Zontes dia orang nak clearkan semua booking-booking ni. Ni tahniah kepada brother ni. Okey, brother ni pakai S-Max. Okey, tukar pada Zontes 368G. Tahniah. Okey. Motor baru lah katakan. Okey. Mungkin ada yang mungkin tak tahu lagi. Saya bagi tahulah kan. Harga motor ni 28,000 plus on the road dalam 30,000 lebih. Okey. Jadi kalau anda masih lagi belum bayar booking, nak booking pun boleh. Okey. Queue tak begitu panjang. Okey. Datang V-Rider Kajang, Taman Jasmin. Kat sini ada dealer Zontes. So apa-apa hal di sini semua ada. Nak servis, okey. Nak buat CVT, nak buat apa-apa tukar, nak aksesori, suspension, semua ada. Okey. Okey. Kalau saya juga dimaklumkan ada ride untuk Zontes 368G pula. Semua yang memiliki Zontes ada ride ke Kuantan pada 5 hari bulan 10 ni. Okey. Pada mereka yang memang beli dengan pihak sini V-Rider, dan juga mungkin kedai lain pun boleh ikut, boleh datang ke V-Rider untuk join ke Kuantan. Ada ride Zontes ke Kuantan. Okey.
ride dengan pihak rider ni memang seronok lah. Okey, dapat voucher, kita bayar, dapat voucher, dapat t-shirt, dapat makan lagi. Hai, InsyaAllah lah. Okey, puas hati.